kasih Puan Mimah. Waktu saya mula-mula berniaga, saya tak ada terfikir pun nak buktikan apa-apa dekat sesiapa. Sehinggalah sekarang saya rasa membuktikan sesuatu kepada orang lain itu adalah satu benda yang sia-sia. Berniaga, ia adalah tentang ini yang aku nak buat. Kawan-kawan kita ramai dekat luar sana. Aku akan buktikan kepada mak ayah aku. Aku akan buktikan kepada adik-beradik aku. Aku akan buktikan kepada saudara mara aku bahawa satu hari aku akan berjaya menjadi seorang jutawan. Ramai kan dekat luar sana yang orang berniaga sebab nak buktikan sesuatu kepada orang lain. Tanpa kita sedar, berapa ramai orang berniaga dekat luar sana dengan mindset untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Akhirnya sampai sekarang, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun, tetap tak dapat membuktikan kejayaan kepada sesiapa. Setuju tak kawan-kawan? Kawan-kawan berniaga macam mana? Nak buktikan pada orang lain? Cuba komen.